Kalau saya hanya boleh pilih satu habit yang boleh ubah hidup saya daripada malas, daripada hilang fokus, menjadi lebih fokus, menjadi lebih teratur, iaitu tulis journal setiap hari. Tunggu dulu, jangan skip. Bukan journal biasa Ini bukannya kita tulis, dear diary, hari ni aku buat. No, dia macam, okay, kita tunggu. Dalam video kali ini, saya mau kongsikan kenapa journaling ni sangat powerful dan kenapa journaling boleh ubah hidup anda. Dan yang paling penting, macam mana mau mula. Okay? Dan walaupun kita ni malas mau menulis. Ya, memang malas mau menulis lah. Poin yang pertama, kenapa journal? Okay, selama ni kepala kita macam tab browser yang dibuka 100 tab serentak. Jadi bila terlampau banyak dalam fikiran kita, kita fikir pasal kita punya anak, kita fikir pasal kawan kita fikir pasal masalah kita fikir pasal kerja kita fikir pasal apa yang kita mau capai, apa benda lagi yang kita belum capai. Sampailah kita tak tahu mana satu yang penting, mana satu yang tak penting. Tapi bila kita tulis, semua tu jadi jelas. Faham? Ada kajian yang mengatakan dengan journaling kita boleh kurangkan stres. Kita boleh tingkatkan fokus kita. Dan kita boleh kenal emosi kita sendiri. Dan saya juga start journaling, tapi masa saya tengah lost. Masa saya tidak tahu apa sebenarnya yang saya fikir dan apa sebenarnya yang saya rasa. Apa sebenarnya yang boleh menjadikan saya kuat marah apa semua. Ya, itulah senjata saya. Poin yang kedua, macam mana kita mau mula. Okey, journaling ni bukanlah kita mesti ada buku yang fancy ataupun buku yang cantik. Kau ambil je buku biasa, buku dan pen. Lepas tu kau tulis je lah. Okey, kau boleh setkan dalam masa 5 minit. Di sana kau boleh tulis yang pertama, apa yang kau rasa hari ni. Dan yang kedua, apa yang kau bersyukur hari ni. Dan yang ketiga, apa yang kau mau capai pada hari ini. Macam tu. Kau boleh buat waktu pagi ataupun waktu kau sebelum tidur. Mungkin sebelum tidur apa yang kau sudah capai lah. Apa yang kau bersyukur dan apa perasaan kau pada hari tu. Apa yang kau rasa macam marah ke, sedih ke, kau gembira ke, kau tulis je. Tapi kau tulis kena jujur dengan diri sendiri. Tiada salah, tiada juga betul. Okay? Ini semua berkaitan dengan diri kau. Okay. Contohnya lah kan. Okay, yang pertama, apa yang aku rasa. Okay, aku rasa hari ni sangat malas. Tapi at least aku ada capai satu task. Aku buat dokumen. Aku boleh dokumen kerja aku. Lepas tu, aku happy. Aku dapat spend time makan dengan kawan-kawan aku. Macam tu. Poin yang ketiga, apakah kesan kita journaling? Seminggu selepas kau amal benda ni, kau akan nampak perbezaannya. Dan yang pertama, kau akan lebih nampak apa kesilapan yang kau ulang selalu. Yang kedua, kau akan tahu pattern pemikiran kau sendiri. Yang dulu kau automatik marah, kau automatik nangis, tapi sekarang kau lebih konsisten dan kau lebih tahu untuk kawal emosi kau. Dan seterusnya, kalau kau selalu journaling, sebenarnya ia adalah cerminan diri kau. Betul. Last but not least, satu habit kita buat 5 minit. Tapi impaknya lebih besar weh. Jadi aku mau kamu bagi tahu apa kesan dia yang kamu buat selepas seminggu ni lah. Lepas tu kau DM aku ataupun kau komen di bawah ni apa perubahan yang ketara. Okay? Dan jangan lupa thumbs up, like, komen dan share dengan kawan kamu yang tengah lost tu. Kirim salam sama dia ya. Dan jangan lupa subscribe. Bye!